Ingat tak lagi Ayang Pusing Su Ani dekat Bukit Payung tu. Lepas raya hari tu, baru 3 hari dia start jual. Sekarang ni dia pindah dekat lokasi baru pula, tapi masih lagi dekat Bukit Payung. Nak tahu mana? Tengok sampai habis. Last kali baru saya khabar. Nak cari Ayang Pusing memang wajib mari sini. Harga mampu milik 28 ya je seekor. Kalau separuh 14 ya. Sini pun famous dengan nasi kromak dia. Hot dog terah lagi memang rugi. Nasi dia wangi lembut. Makan dengan Ayang Pusing memang jadi. Awak tengok ni, memang juicy ayang dia. Sekarang ni ada menu baru pula. Nasi kukuh ayam berempah. Ayang dia goreng dengan nyor sikit. Lain dari hot lain, tapi sedap. Isi ayang dia lembut molek. Gelas sesa. Memang puas makan. Kau hari dia pun jadi. Hot ni sebab saya nak makan sining, jadi dia tak terus kau hari. Kalau awak nak beli, dia buku gini dah. Tengah hari tu, rehat kerja, boleh singgah sining. Buku nasi kromak ke, nasi kukuh ke, Ayang Pusing, beli seekor. Makan ramai-ramai rumah. Lokasi dia senang je. Jalan nak pergi KJ, Kuala Berang. Lepas PSI tu, straight je. Naik jambatan kecil, straight lagi. Jangan berhenti kat bus stop ni. Hot tu lokasi lama dia. Awak terus je lagi depan. Awak tengok belah kiri, jumpa lalu kedai dia. Betul-betul sebelum car wash Bukit Payung. Sebelah-sebelah je dengan car wash.